Dan sebenarnya kita ni tak ada jenis item yang mana yang terbaik. Kalau tanya saya, yang besar lah paling baik. Tapi nak katanya dia bergantung kepada keperluan masing-masing. Ikut matlamat dan tujuan tuan puan nak buat apa dengan emas-emas yang tuan puan dah simpan. Alright? 250 gram macam ini. Next adalah 1 kilo bar. Berat berat sangat. 100 gram. Okay, 100 gram yang baru, design bunga emas. Sebelum ni dia dalam kait, tapi sekarang dah lah bentuk macam ni. 50 gram. Okay, 50 gram ni siapa yang ada boleh pergi haji lah. Pergi muasasah package T20. 10 dinar depan dan belakang. Very nice. Okay, 5 dinar boleh buat umrah. Ataupun ikutlah kan tuan puan punya matlamat apa. Mungkin nak settlekan hutang belajar, hutang marah, hutang PTPTN, semua bergantung. Okay, very nice jugalah 1 dinar dan suku dinar.